Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi di IPC East Faizal Channel. Okay, malam ni kita orang nak moreh di Senawang. Okay, so malam ni tak silap aku 21 Ramadan. So kita orang nak pergi moreh sebab aku rasa ni minggu yang terakhir yang kita orang dapat bersama untuk ride lah. Okay, tapi kan malam ni ada lain sikit. Pasal apa malam ni semua LC guys. Geng-geng LC semua. So kita tengok function ke tak function sekejap lagi. Okay, jom. Okay guys, sekarang aku ada dekat Tol Sungai Besi. Oh, malam ni ramai lah function lah. Daripada ujung sini dekat Shell sana ramai budak motor sampai ujung sana. Wah, best. Semua nak arah Seremban ni aku rasa. Okay, so malam ni aku tak tahu apa function malam ni. Budak-budak IPC semua bawa turun LC guys. Okay, kita tengok satu persatu Okay, kita ada RX Y15, Y15, Y16. Okay, start daripada sini kita ada LC. Diorang aku rasa malam ni ada function ni. LC, 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 LC. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji LC malam ni. Diorang ada buat larian lah malam ni aku rasa. So kita follow je, tengok je diorang punya function malam ni macam mana. Okay, so pada korang stay layan video aku sampai habis. Okay guys, malam ni kita akan bergerak ke Sub bawah jabatan ke Seremban. So semua akan AC PD. Ini kan muka-muka ni semua muka-muka nak lari ni. Ni semua ni Muka budak baik bang. Semua muka-muka nak lari. Fighter LC. Ni tak ada. Ni. Ini kita tengok aja lagi Ini aku tak tahu ni mana minta tak. Saya memang oh ni. Okay, fighter IPC baru. Okay, teruskan Azhar. Itu je. So kita akan exit PD Okay guys, so lebih kurang ada 1, 2, 3. Lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biji guys malam ni. So kita nak tengok motor function malam ni yang mana satu. Okay, sebab ni semua dah spek semua dah lain-lain. So kita jumpa atas highway. Okay. Guys, kita orang dah sampai dekat kedai makan. Tapi kedai makan yang kita orang nak pergi tu sebenarnya dah tutup. Dah tutup ke tutup tak tahu. Tak tahu. Dia bili. Okay, so sekarang kita orang makan dekat kedai ni lah. Dekat kedai Jalan MS3. Tu Jalan MS3. Okay, jom kita minum dulu. Penat. Masing-masing perembat semua. Okay guys, settle makan dekat kedai ni. Sembang. Diorang ajak pergi PD. Jom.
Okay guys, sekarang ni kita orang dekat Lemang Toki. Bukan Lemang Toki, Teluk Kemang. Kita orang lepak-lepak sini sekejap. Korang tengok kan tadi, siapa yang mula dulu open game? Semua kaum-kaum LC je. Ini malam LC function. Bukan. Okay, so kita ada 2-3 kerat lagi yang tertinggal. Tahu lah mana diorang. Sekarang dah pukul 1.34. Tapi banyak agak motor, kenderaan-kenderaan dekat sini. Agak sunyi sikit dekat Teluk Kemang ni. So itulah, sembang-sembang kan. Lepak-lepak kedai makan, tiba-tiba sampai sini. Unplanned. So tunggu kita orang balik sekejap lagi. Kita tengok function ke tak function lagi puak-puak LC ni. Ni semua muka tak boleh percaya ni. Mak, saya tak boleh racing, Mak. Kau Tak bang, tak. Itulah player baru. Kenapa kau tak racing? Tak, saya memang bawa motor kalau boleh 90-100 pergilah. Okay. Dia lupa letak satu depan. Bagus lah kau kan. Bagus. Buat good sikit.